Terus, dah lama sama. Waalaikumsalam. Aku fikir kan plastik merah ada isi sikit Tapi lah. kan, syuting ni sebelum Ramadan. Sikit lah. Baguslah. Ni orang tu dah dapat join tahun depan. Buat tahun ni lah. Tak apa, dah. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni saya berada di Pondok Mak Timah, Sungai Kalung Getah. Okay, so hari ni kita akan buat syuting Okay, jom. Aku nak tengok jam dulu, cara satu. Dulu kan dia mana puasa, pasti ada alasan. Jadi masuk episod 241 ni yang dia tu dah berubah menjadi arah kebaikan lah. Betul. Tapi Mamat pula masih degil. Kau paling lama. Tak lama cakap. Biasalah. Mamat ni jenis degil kepala sikit, keras kepala kan. Tapi nanti masuk episod 2 kan. Masuk yang bagian part tu, dia akan dah berubah lah. Sebab aku nak tunjuk perubahan. Tu bukan terus jadi baik. Dia nampak Ijam makin tenang dan makin ikhlas. Boleh. Aku suka jugalah part tu. Mama tu tersentuh bila betul-betul dia tengok Ijam tu berubah kan. Jadi si Mama pun dia mula bersemangat untuk macam dia nak puasa balik. Maksudnya dia esoknya lah gitulah. Okay.